Hello, Assalamualaikum guys. Okey, hari ni hari Isnin. Saya teman Cik Dah. Kita nak pergi ke mana Cik Dah? Kita ada acara apa? sesi makeup dengan Datuk Alfa. Sesi makeup guys. Okey. Hari Raya. Untuk hari raya. So, stay tune, kita tengok. Kita tengok apa yang diorang buat dengan Cik Dah, perubahan dia. Okey, bye. Yes sir. Cik Dah. So guys, inilah tempat Datuk Alfa. Dia shoot tu semua kat sini. Alright. So, kita makan dulu. Stay tuned. Yes sir. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Ida Mo and World. Okay guys, let's go. Kita tengok apa yang dia buat dengan Cik Dah. Okay, sana. Nampak tak? So guys, kita tengok in progress macam mana. Macam mana rupa Cik Dah. Okay. Inilah set dia. So guys, kita tak boleh zoom dekat-dekat. So nanti result dia kena tengok sendirilah. Mana result dia, macam mana perubahan Cik Dah. A few moments later.
raya banyak dekat komplain. Kan ni kaki nampak tak kena untuk hari ni. Pastilah. Dia cakap leher ni apa tak sama. Sial, dia cakap tau. Tunjuk Dia air. cakap dia nama ai. Kat bibir ni hijau. Dia banyak Yes. komplain selama hidup ni pun. Ni akak kena macam ni. Dia jadi ni jari kelingking ni macam tu. Macam tu. Betul. Nah, yes. Akak betul-betul muka tau jari. Benda tu tutup muka. Tangan yes kat situ. Cuba. Yes. Lepas tu bila dah situ baru akak turunkan terus pose. Akak terbalikkan. Tadi pakai kat mana? Tadi pakai dekat yang kat luar. A few moments later. Okay guys, dia orang dah siap make up. Jom. Kita tengok macam mana rupa Jedi. Jom. Tada. Malah macam rasa bulu-buluhan. Okay? Sweet. Hawa lah hawa. Kat Faham kita tarikkan depan dia sebelah dia dahi sikit. Dah siap kan? Dah. Yang dah siap, jom balik. Jangan sentuh daripada sini ke sini, jangan sentuh. Dulu kot Eva nak kena pin kat nak tudung ke? Buat licin Sebab dahi akak So perlu naik ke atas. sebab kita nampak Kening tu macam natural gila kan? Kening tu macam kening aku. Macam kita letak apa? Macam tanah kening kan? akak kalau yang leher kat bawah tu nampak sikit akak okey. Kenapa makeup dia dapat makeup macam nak senyum sendiri, senyum. Jadi dia macam senyum sendiri tau. Auto senyum. Dia macam senyum, dia happy tu, dia macam reward lah, betul lah. Dia cantiknya. Cik dah happy? Oh, I'm so happy. Oh, okay, dia jangan. Wah, mata aku nak keluar. Lawa lah. Oh, Lawa ni. dah boleh jadi duta produk. Dah produk. Oh, dah jadi boleh. Kita buat anniversary kahwin, kita suruh si Arman make up kita ya. InsyaAllah. Amin. Rasa muka dia tak kembang. Lain Lain ya. Lawa lah. Oh. Dah benar betul. Aku main-main ke? Oh, baru aku tahu kenapa orang rasa macam happy-nya. Selamat pengantin. Oh. Kau rasa raya, kau rasa kahwin, kau rasa bertunang, semua. I rasa macam ni like macam walking dulu. Cuma tak pakai tiup je. Tu lain. Sumpah lain. Abang rasa kan yang inner tudung ni kalau kita boleh tarik bagi dengan yang depan sikit tu dia susah sikit nak Kau tahu tertarik. tak, aku paling takut orang pakaikan aku buat eyeliner.
Sebab selalu orang banyak lagi. Sekarang berapa? Sekarang 50. 48. Okey kan? 48. Yang masih kita hantu. Dia dah buat pembelian dah. Tapi kalau 42. 42 dia. Akan andung macam Dayan. Dalam tu Dia memang dia begini. oh, kak. Oh. Kakak mana dah cakap. Ya. Cantik, tengok kamera. Yes, soft smile. Cantik. Akak gelak-gelak nampak gigi pun cantik tak? Macam tu. Yes, cantik je. Okey, akak turun tangan. Akak bagi frontal. Okay, bagi frontal. Macam tu. And then lepas tu akak gelak-gelak nampak gigi tu. Alright, and go. Gelak je, gelak. Cantik. Lepas tu tengok tepi sikit kat luar. Tengok balik. Ya, akak punya ni memang cantik nampak gigi. Dia macam tak confident tadi nak gelak nampak gigi. Nice. And 5, 4, 3, 2, 1 and cut. Okay. Dulu. Kita tutup dulu. Nanti satu betul buka. Kita posing. Okay, ready. 3, 2, 1 and action. Okay. One more. Ya, kita ke depan. Mat hari lah. Okay, ready. Tutup dulu. Sikit. Balik sikit. Alright, ready. 3, 2, 1 and action. Sikit walk lah. Okay guys, dah habis bersama Datuk Alfa. Belanja-belanja. Okay, bye bye. Yes.